Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke channel Solar Vida. So hari ni kita special sikit sebab aku berada di Hiroshima dekat Indian Peace Wing Stadium untuk tengok match JDT bertemu dengan Hiroshima, match ASL Elite, match kedua terakhir. So kita buat special tour sikit dekat stadium mana yang sempat. Dan yang penting kita nak tengok match tu lah, menarik ke tak menarik, shot tak shot lah. Tapi kita jalan-jalan dulu lah sementara tu. Sekarang aku baru masuk lah kawasan stadium ni. Ini kawasan kaunter tiket. Boleh beli match tiket terus dekat sini juga. Nampak beli barang-barang dia. Kita tengok apa yang menarik. Harga confirm keras ni. Harga confirm keras. So tanggapan kita hari ni, kita dah dapat jersey. Tapi harga keras sikit tapi kita mata lah. Jersey season lepas, jersey Hiroshima. Ini lah suasana dalam stadium. Mantap bila. Ini consider stadium baru Hiroshima tak silap aku. Memang tak ada track lari tu, just memang padang bola. Memang cantik lah stadium dia. Ramai juga lah fans JDT dekat dalam stadium Hiroshima ni. Walaupun jauh tapi ramai lah fans JDT support JDT untuk match ASL ini kali ni. So ini dia suasana stadium dekat Hiroshima. Sekarang tengah time hujan dan memang sejuk lah sebab musim winter. Ramai juga fans Hiroshima sebenarnya. Hopefully match best lah. So kalau korang nak tengok vlog, kalau aku dah post ni maksudnya dah siap lah vlog kan. So ramai fans, atmosphere baik, cuaca best. First half Hiroshima duduk dekat side JDT. Ladies and gentlemen, the moment we've been waiting for. Let the countdown begin. 5, 4, 3, 2, 1. Awal dah JDT skor. Baru aku relax. Tiba-tiba je dapat peluang skor 1-0 JDT. Marcos Gilma. Dia dah bagi nampak ramai fans. Hai, Jairo. Jairo. Dia hold bola. Sedar-sedar leading. Ada red card pula. Tak pasti siapa yang pergi tahan bola tu. Lagi je lah skor awal lagi. Boleh comeback lagi. Rugi lah. Kena bekerja keras lah lepas ni sebab masa banyak lagi time ni. So player je kita tengah argue lagi. Orang claim mungkin bola tu dah keluar lah. Ni fans Hiroshima labu lah. First half 1-1. Jairo macam tak boleh hold bola. Aku tak puas hati dengan Jairo sekarang ni. Yang lain macam okey sebab JDT memang main defensif kan. So mungkin nak mencari seri je tapi dapat gol satu tadi. So cuba bertahan tapi bolos juga dengan red card tu. So agak rugi dekat situ lah. So kita tengok second half pula macam mana. Cari makan tapi confirm lah mostly tak halal. So bagi mengelakkan syubhah, kita tak beli lah. Kita tengok-tengok je. Cuma ada beberapa air dekat vending machine yang aku check halal. So aku beli lah dekat vending machine air je. Sebab lapar dah ni, dah sejuk-sejuk. Okay, itulah suasana dia sikit sebanyak aku share mana yang dapat. Ini nak edit pun tak tahu lah. Edit cantik-cantik ke tak. Ini match dah start lah. Kalau stadium ni pun ada memorial. Bukan memorial, macam Captain Tsubasa punya komik lah. Mungkin memorial ke apa ke lah, tak pasti lah. Mungkin collaborate Hiroshima dengan Captain Tsubasa. Aku tak tengok tak macam buku Captain Tsubasa, tapi
Tak tahu mungkin ada kaitan dia dengan tim Hiroshima. Cuba komen kat bawah kalau korang tahu lah apa kaitan dengan Tokyo Tsubasa dengan Hiroshima. Second half Jadi 3 ni dah. Aku baru nak duduk 2-1 sekarang. Okay, settle. JDT kalah 2-1. Tapi yang penting kita sampai Hiroshima. Itu je vlog Sorak Media. Kita datang di Hiroshima. Mungkin lepas ni kita akan turun dekat stadium-stadium lain pula kalau ada rezeki. Jangan lupa juga tengok video recap Hiroshima vs JDT. Aku buat dalam satu video yang lain. So video ni adalah video vlog tour stadium. So itulah stadium Hiroshima.